Nabi SAW sembelih hadiyu waktu Hajjatul Wada' dulu 100 ekor unta. 100 ekor unta keseluruhannya. Nabi kita sembelih dengan tangan yang mulia sebanyak 63 ekor. Tinggal lagi berapa? Tinggal lagi 37 disembelih oleh Sayyidina Ali. Jadi timbul soalan, betul ke riwayat? Naam, betul. Dia kata ada riwayat daripada Anas, dia kata Nabi sembelih 7 ekor je. Jadi ulama hadis dia kumpul. Dia kata Anas tengok 7 ekor. Tapi yang betulnya Nabi kita sembelih 63 ekor unta. Maka dalam cerita ini banyak timbul soalan. Nabi sembelih tu duit dari mana? Tidak ada riwayat siapa-siapa bagi, maknanya duit daripada Nabi SAW. Nabi ni bila harta rampasan tu dia boleh ambil khumus. Fa inna lillahi khumusahu. Allah Ta'ala, Nabi kita boleh ambil 1/5, dia panggil khumus. Daripada harta khumus itulah dia beri. Nabi dia terima harta tu tapi dia tak simpan. Sebab itu ulama berbahas tentang Nabi mati, wafat sallallahu alaihi wasallam, wafat dalam keadaan miskin ke kaya. Ada orang cuba nak attack, nak mempertikaikan. Dia kata mana Nabi miskin? Orang miskin mana boleh sembelih 100 ekor unta? Seekor unta kita anggarkan 5,000 seekor. 100 ekor 500,000. Mana miskin? Dia ingat Nabi itu macam dia. Rasulullah SAW harta yang dia dapat lalu habis. Pernah Nabi SAW di saat akhir dia ada 7 dirham dekat rumah dia. Dia tanya, Aisyah mana duit tu? Aku bimbang takut aku mati, tersimpan di rumah aku 7 dirham. Bagi cepat-cepat. Masya Allah, tabarakallah. Pernah Nabi kita cepat lepas solat balik rumah dia. Sebab apa? Dia teringat ada harta yang dia belum dibahagikan. Mana Nabi kita kesimpulannya, para ulama sirah mengatakan mata hayatan miskinan wa mata miskin. Hidup dia dalam keadaan miskin, mati dia miskin. Tu cerita kata rumah Nabi tak berasak dapur 3 bulan, itu ada kes. Ada kes tertentu dengan isteri dia, maka Allah Ta'ala uji mereka kesabaran sampai tak berasak dapur 3 bulan kan. Itu cerita lain. Baik, kesimpulan kitanya Nabi SAW sembelih unta 100 ekor pada hari itu. Orang banyaknya. Nak buat apa? Tuan-tuan kena ingat, sifir unta. Baik. Hari ini saya nak ajar tuan-tuan ilmu matematik unta. Dalam peperangan Badar, Nabi SAW tangkap budak yang duduk ambil air. Pegang. Tanya dia. Quraisy datang berapa orang? Dia tak tahu. Tapi berapa ekor unta sehari dia sembelih? Berapa ekor unta sehari dia sembelih? Budak yang jaga ni boleh jadi hamba, wallahu a'lam siapa. Dia kata baina 9 wa 10. Antara 9 dengan 10 ekor. Nabi kata annal qauma, tentera Quraisy antara anggarannya 1,000 orang. Maknanya hari dia duduk penuh 10 ekor. Hari waktu mungkin 100 orang yang pergi mengintip, dia 9 ekor. Tuan-tuan kena ingat, Nabi SAW, jemaah haji yang pergi bersama dengan Nabi, mengikut ahli sejarah kata lebih kurang 140,000 orang. Maknanya kalau 100 ekor unta, betul lah tu. 100 orang seekor unta. 100 ekor unta. Kemudian yang lebih lagi 40,000 tu kan ramai lagi sahabat-sahabat yang sembelih hadiu. Menarik tuan-tuan cerita ni. Jadi kita kata Nabi hidup dia miskin, wafat dia dalam keadaan miskin, dan harta yang ada tu Nabi kita guna untuk kebajikan. Dia tak simpan. Itulah masyhur Nabi kita wafat, baju besi dia masih tergadai di rumah Yahudi. Allahu Akbar. Baiklah para jemaah sekalian, cuma rahsia kenapa Nabi sembelih 63 ekor unta. Kenapa Nabi sembelih dengan 1 ekor unta? Jawab dianya macam satu isyarat. Umur Nabi pada waktu itu 63 tahun. Waktu di Arafah Nabi berkhutbah dengan muqaddimah dia, Isma'u minni. Dengar daripada aku ni. La'alli la alqakum ba'da 'ami hadza. Mula jadi aku tak jumpa lagi lepas pada tahun ni. Isyarat.
Sampai di Mina, Nabi kita sembelih 63 ekor unta. Abu Bakar duk hitung. 1, 2, 63. Umur Nabi 63 tahun. Bagaimana isytihad nak wafat. Masya Allah. Dan kenapa Nabi sembelih banyak? Tak suruh sahabat-sahabat. Jawab dia kata di Nawawi kata apa? Bahawa orang pergi haji ni di antara afdal haji al-ajju was-saju. Haji yang afdal itu yang banyak menumpahkan darah hayawan kurban, hadiu, dan juga banyak bertalbiyah. Maka Nabi ambil yang terafdal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sembelih 100 ekor unta. Alhamdulillah.